masalah. Orang ambil negara, orang meretas negara, kita tak peduli. Kawin boleh makan, tak ada apa-apa. Kita boleh semaya, tak ada masalah apa. Kita boleh gaji, boleh buat umrah. No, ya, bodoh politik. Kita nampak hot tu ya. Kita tak nampak jauh. Kita tak tengok jauh. Apa yang berlaku dalam sejarah. Jatuhnya negara Islam. Orang takluk, orang apa. Kerana kita bodoh politik. Hot tu lah ni start patangnya. Pelik apa Islam tak terancam. Kita baru balik haji ya. Dia tak faham Islam ni gapo. Ulama sebut Islam ni Quran duk di kanan, pedai duk di kiri. Nak ya Islam ni bukan setakat ajaran agama, tapi kuasa politik. Kita ni duk mikir asal boleh pergi umrah, boleh semaya, boleh baca Quran, beres belaka semua. Biar orang lain berkata apa. Ni masalah kita ni sebab tu hang kata bodoh politik orang Melayu hari ni. Sebab tu patronah ni ialah cerdik politik. Bukan cerdik bijak sana saja duk. Kalau kita sebut bijaksana saja, duduk situ lah. Tengok semua tindakan Nabi ni, kalau kita perhati, perancangan Nabi ni hebat. Dan semua tu ada unsur politik. Tapi tengok, bapa Nabi nikah dengan Aisyah. Bapa nikah dengan Hafsah. Bapa ambil Osman jadi natu dia. Semua tu untuk mengukuhkan Islam. Nak ikat orang ni. Itulah patronahnya. Kita tak nampak bagai tu. Pasal cara kita mikir, kita speak. Pagi ni orang Islam, pak hari ni tak boleh satu. Tak boleh kerjasama, pasal tadi, orang kafir boleh kerjasama, boleh pakat. Mereka pakat dengan Israel. Barat pakat dengan Amerika, semuanya nak menjatuhkan Islam. Kita balo sama sendiri. Pakat pula dengan orang kafir nak menjatuhkan sama-sama Islam. Sejarah duk cakung depan mata kita. Kita tak baca sejarah Granada, Andalus, Spanyol tu penuh dengan cerita ni. Kalau kita baca, kita nampak jatuhnya kerajaan Islam di Granada, di Andalus secara umumnya ialah kerana orang Islam pecah. Negeri kecil-kecil ini semua mu nak jatuh aku nak jatuh mu pakat dengan Spanyol. Jatuh negara Islam. Akhir tinggal Granada seputih. Negara Islam terakhir di Granada. Tani itu antara sebab jatuh. Sia ni pecah negara Tani itu. Tubik negeri itu 9 wilayah tak silap. Akhir pada sama diri pakat dengan Sia. Akhir tak ada habis boleh Sia berlaku. Asal bumi Islam betul benar. Kerajaan petani ni kerajaan besar zaman dulu, termasuk Kelantan, Kedah, Terengganu ni petani belaka. Pak kita duk gong lagi pada sampai hari ni. Ni masalah kita umat Islam tak reti royak. Ulama duk royak, orang duk royak, kita tak faham. Pasal cara kita mikir tadi. Sebab tu hang tekan sangat patronah ni cerdik politik, bukan cerdik biasa. Boleh pelaga dengan sirah Nabi. Gapo Nabi buat? Semua ada perancangan jauh. Perancangan jangka panjang berlaku Nabi buat. Bukan untuk hari ni, bukan untuk esok. Jadi kita pun kena mikir lagu tu lah. Kita umat Islam, kita ada sejarah Malaysia ni. Singapura boleh kau kan? Tu depan mata kita. Kalau tak kenal boleh kita ni. Kalau main dengan tolu lagu ni, tak mustahil satu masa pula bini pun jadi negeri lain. Ilai pasal negeri kita. Pasal kita orang Melayu, orang Islam tak reti politik.